Kenaikan harga emas sudah mencecah 787%. Betul ke? Hei sobat, nak tahu betul ataupun tipu? Mari rapat. Angka yang saya sebut tadi adalah peratusan kenaikan dalam tempoh 20 tahun. Kalau untuk tempoh 5 tahun, kenaikan emas lebih kurang dalam 141% dan average kenaikan lebih kurang setahun adalah 28%. Ada setengah orang cakap lagi tinggi daripada dividen setengah pelaburan. Tapi bagi saya tidak ada kalau kita compare dengan ASP dan juga tabung haji. Ia ibarat compare apple dengan buah naga. Betul ke perumpamaan tu? Kita bekerja penat seharian, kadang-kadang pergi kerja gelap, balik kerja gelap, membanting tulang 4 karat. Sangatlah tak berbaloi kalau kita simpan di tempat yang mana lagi 10 tahun nilai dia dah tak sama dah. Bahkan makin kecil nilainya. Jadi, tempat yang paling terbaik untuk selamatkan duit simpanan kita adalah simpanan emas. Nak simpan dekat mana? Simpanlah dalam akaun GAP Public Gold. Macam mana? Senang je. Isi sahaja beg biru di bawah. Nanti saya akan guide A sampai Z. Boleh follow?